Johor Darul Ta'zim, JDT, mula mengatur persiapan untuk musim 2025-26 meskipun musim 2024-25 berakhir baru-baru ini. Ini selepas pengurusan Harimau Selatan memuat naik video penukaran rumput di Stadium Sultan Ibrahim, SSI. Tempoh rehat liga digunakan JDT untuk menukar rumput Zion Zoysia kepada rumput baharu. Ini bagi memastikan padang SSI sentiasa berada di tahap yang terbaik. Perkara ini turut disahkan DYAM Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor apabila berkongsi video penukaran rumput SSI di Instagram Story. Baginda melihat ini sebahagian daripada proses kawalan kualiti padang. Kawalan kualiti, katanya. Selain penukaran rumput, JDT juga sibuk menambah ruang korporat sekitar SSI. Kemudahan hospitality di SSI. Malah, ini secara tidak langsung membantu JDT meningkatkan pendapatan menerusi sewaan ruang korporat tersebut. Calon baharu yang berpotensi untuk mengisi posisi penjaga gol negara telah ditemui di New Zealand. Khabar mengenai beberapa pemain warisan yang berpotensi untuk menyertai skuad kebangsaan hangat diperkatakan selepas terdapat dua penambahan baharu dalam pasukan kebangsaan. Ketua Jurulatih Kebangsaan, Peter Klamovski, telah memanggil khidmat dua pemain warisan dari luar negara, iaitu Gabriel Palmeiro yang beraksi di Sepanyol bersama CD Tenerife B. Perancang tengah kacukan Belanda, Hector Hevel, turut membantu Harimau Malaya dan menjadi nadi pasukan kebangsaan ketika menewaskan Nepal pada aksi pertama kumpulan F, Kelayakan Piala Asia 2027. Menurut laporan oleh Harimau Abro AD, Malaysia berpotensi untuk memiliki seorang lagi penjaga gawang yang beraksi di luar negara, iaitu Logan Kinaja Moran. Beliau juga beraksi buat sebuah universiti di Amerika Syarikat dan memiliki pertalian darah dengan Malaysia menerusi datuknya yang didakwa merupakan orang Sabah. Pemain kacukan Harimau Malaya, John Irazabal, berpotensi besar terlepas aksi persahabatan antara Malaysia vs Cape Verde di Stadium Cheras. Sebelum ini, jurulatih skuad kebangsaan, Peter Klamovski, telah memberi gambaran bahawa pertahanan Sabah FK itu bakal menjadi watak baharu buat Harimau Malaya pada kem latihan akan datang. Saya harap dia, John Irazabal, dapat menyertai kem skuad kebangsaan selepas ini, kata Peter Klamovski kepada wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam. Kem latihan kebangsaan dijangka bakal bermula tidak lama lagi sebagai persiapan menghadapi Cape Verde dalam aksi persahabatan sebelum turun bertemu Vietnam di Kelayakan Piala Asia. Walau bagaimanapun, Irazabal dilihat berpotensi besar akan terlepas aksi persahabatan pertama bertemu Cape Verde di Stadium Cheras gara-gara pertembungan tarikh perlawanan yang penting.